ada orang dia tak tahu pun itu adalah cyberbully. Dia macam, oh ini cyberbully ke? Dia ingatkan macam, oh aku main-main je, aku gurau-gurau je. Saya nak tunjuk satu gambar yang dulunya pernah kecoh lah dekat dunia kita, dekat Malaysia kita, iaitu gambar ni. Sangat famous dulu. Sudah tu seorang video lelaki bergaduh dengan kawannya, budak lelaki gaduh dengan budak lelaki yang lain. Ada seorang lagi merakam, dan budak ni tengah emosi, mood yang tengah emosional. Dia marah kawan dia, dia kata, mak kau hijau, bapak kau hijau, semua hijau lah. Budak tu tengah menangis dan dia bergaduh dengan kawan dia. Dia dalam fasa emosi yang sangat-sangat tertekan. Dia tengah meluahkan pada kawan dia, dia bergaduh, dia lepas apa dia cakap. Apa reaksi kita? Kita ketawakan dia, kita buat video parodi, kita buat poster lah, macam-macam. Siap ada meme lagi, mak kau hijau, bapak kau hijau. Dan kita jadikan benda tu bahan ketawa. Apa perasaan budak tu? Saya nak anda fikir balik dulu. Apa perasaan budak tu? Dia tengah emosi, dia luahkan perasaan macam tu, dia gaduh kawan dia, ada orang rakam dan orang upload. Kalau macam anda tengah bergaduh dengan kawan, anda terlepas cakap benda yang yelah tak sepatutnya kan. Because kita tengah emosi, ada orang rakam, upload. Dan video tu kekal dekat internet. What goes in internet, stays on internet. Ada satu video viral dalam grup-grup cerita tentang budak menangis di sekolah dan dia cakap dekat cikgu dia nak kahwin dengan mak dia. Okey, dan semua orang ketawa dan semua orang share dalam grup. Kita rasa benda tu funny, kelakar. Dan saya tulis artikel di Berita Harian. Saya sebut viral adalah salah satu bentuk bully cyber. Specifically tentang isu ni. Sebab pada saya ia sebenarnya adalah satu bentuk bully cyber. Iaitu kita memalukan orang yang mana kesan dia mungkin bukan pada ketika itu, tapi pada konteks yang berbeza. Bila once dia dah ada dalam tu, dia dah jadi kita punya digital footprint. Dia stay dalam online forever. So budak ni mungkin dalam masa tertentu dan kehidupannya, apa yang berlaku tu akan timbul dan bagi kesan kepada dia punya keyakinan diri dan dia punya cara dia memahami personality dia, dan akhirnya dia terdedah kepada masalah-masalah yang lebih serius. Kita kena faham kanak-kanak ni dia antara yang paling vulnerable. 75% mereka yang mempunyai masalah mental, masalahnya bermula seawal umur 14 tahun. Maknanya isunya sebenarnya dated way back daripada apa yang berlaku. Contohnya dia murung hari ni masa dia umur 20-30, tapi masalah dia sebenarnya mungkin terkumpul daripada dia umur sekolah rendah, sekolah menengah lagi. Dan isu dia sebenarnya dalam konteks ni adalah kita gagal memahami perasaan anak-anak kita.